Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Dengar Molek bagi episod yang ke-14. Dan hari ni bersama saya Faris dan rakan saya Isyadi. Apa khabar Isyadi? Alhamdulillah. Ya. Baik, Faris. Nampak ini Isyadi nampak macam seorang atlet. Hari ni kita cuba jadi seorang. Kita cuba kita cuba menyelami. Berpura-pura jadi seorang. Ya, berpura-pura. Dan hari ni kita eksklusif sebenarnya ni Isyadi. Betul. Kita berada di stadium orang Terengganu panggil Stadium Abi lah. Stadium Abi Negeri Terengganu, Gawang Badak, Kuala Nerus. Dan bersama kita ini seorang cuba describe Bintang yang sedang menyinar dalam bidang sukan lah. Sedang mendekat naik. Dak pun tengah naik dah. Saya rasa dah naik dah ni. Dah naik dah. Cuma belum habis lagi dia punya peningkatan ni. Sebab kalau kita ikut kan banyak lagi apa yang bakal diterjemahkan selepas ini. Dan dia pun dah banyak lah capai pencapaian yang hebat. Ya, betul Faris. Dan yang terbaru di mana tu Isyadi? Yang terbaru ni dia baru kembali daripada Jawa Tengah. Kejohanan Olahraga Jawa Tengah. Dia menang 100 meter dengan catatan 12.08 saat. Okey, ini satu pencapaian yang terbaik lah saya rasa. Dia baru je pulang. Baru balik. Baru je balik semalam, fresh lagi. Terus masuk Dengar Molek. Jadi kita memperkenalkan lah, iaitu Izzatu Musfirah binti Ahmad Kamal Azira, iaitu atlet olahraga Terengganu dan Malaysia lah. Boleh kita katakan Ratu Pecut Terengganu sekarang. Jadi selamat datang Izzatu. Ya, terima kasih untuk jemputan ini Dengar Molek. Ya, jadi sila Cak. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jadi gitulah. Banyaklah pencapaian dan Izzatu ni juga dah berjaya dalam sukan Isyadi. Sukan namun dia tak mengetepikan lah pelajaran dia, sebab dia pun SPM 2025 dia dapat 9A. Antara pelajar terbaik dalam SPM. Di antara atlet-atlet Terengganu. Kita ramai atlet yang terbaik dan beliau antara salah seorang daripada ni. Jadi sebelum kita start podcast kita ni Izzatu, boleh cerita sedikit background, latar belakang Izzatu. Sila. Jadi Assalamualaikum. Terima kasih Dengar Molek. Jadi saya di sini Izzatu Musfirah. Saya merupakan atlet pecut kebangsaan khusus dalam acara 100 meter dan 200 meter. Saya merupakan anak ketiga dari 4 orang adik-beradik. Dan saya juga merupakan atlet Sumar Terengganu yang akan bertanding di kejohanan Sumar pada tahun ini. Tadi sebut tadi umur berapa sekarang Izzatu? Umur berapa? 18 tahun. 18 tahun. Okey. Masih muda tapi dah ada pencapaian yang baik, tinggi Alhamdulillah. Dan sekarang ni sedang bersekolah di SMK Sultan Sulaiman menyambung pelajaran dalam form 6 lah. Okey. So kita terus kepada ni kalaulah kita kata tak kehidupan Izzatu zaman kanak-kanak ni bagaimana? Memang sejak kecil memang seorang yang aktif bersukan ataupun tiba-tiba bila naik form 1 baru rasa bersukan, baru aktif bersukan lagi? Mana cerita ni? Actually dari sekolah rendah, dari prasekolah saya memang suka bergiat dalam aktiviti yang aktif, terutama aktiviti outdoor lah. Jadi masa sekolah rendah tu banyak dah saya sertai acara sukan yang lain. Contohnya sukan grouping, sukan hoki, sukan bola baling, sukan bola jaring. And actually masa sekolah rendah pun saya memang suka bola jaring. Masa tu memang saya rasa kebolehan saya ke situ. Tapi ada satu saat tu masa darjah 4 saya start main mentadesa. Yes, mula dengan mentadesa. Jadi start dengan long distance. Start dengan long distance. Masa tu baru tahu. Baru tahu. Macam rasa seronoknya berlari. So mentadesa kan kita lari dalam kampung. So bila menang mentadesa masa tu cikgu bawa lah pergi wakil sekolah. Bila pergi wakil sekolah Alhamdulillah dapat juga nombor, tapi taklah nombor 1. Masa tu sekolah mana? Kebiang. Sekolah SK Mengabang Telipuk. SK Mengabang Telipuk? Ya. Okey. Dekat Pok Nong tu. Okey. Lepas tu masa betul-betul lah dalam sukan olahraga ni, masa sukan sekolah sukan sekolah yang saya main banyak acara. Kalau boleh saya main belaka. Dan saya cuba acara lompat jauh. Balapan padang. Balapan dan padang tu banyak kategori masuk? Banyak event. Tapi seorang 5 event je. Okey. Tapi saya pernah try lah lompat jauh.
Okey. Macam mana performance nampak jauh? Seronok juga sebenarnya. Sebab saya, cikgu nampak sebab saya ada kelebihan pada speed. Saya tak tahu apa-apa, saya main je. And then alhamdulillah menang tingkat emas juga dapat jauh untuk rumah sukan. Okey, kalau kita tengok Zatu cakap tadi daripada kecil dah start main, dah start sertai kejohanan. Mak dengan ayah tak marah ke? Mak dengan ayah support macam ni? Ya, alhamdulillah support, tapi dulu pun ibu bapa saya pun macam agak ralat sebab bimbang sukan ni akan bawa saya kepada lalai dalam akademik. Ya, takut terjejah lah akademik. Masa sekolah dah saya tak ada kesedaran pun tentang akademik. Saya just fikir nak main. Tapi saya punya result exam pun nak kata teruk tak teruk sangat. Just kata average lah. Masa sekolah rendah tu. Okey, nak tanya secara peribadi apa yang Izzatul buat supaya mak dengan ayah percaya Izzatul boleh teruskan main untuk teruskan bersukan tanpa jejaskan pelajaran ni dengan cara saya perform. Saya perform dua-dua. Kalau kita nak orang percayakan kita kena tunjuk bukti lah. So sukan alhamdulillah saya berjaya untuk achieve dua-dua. Achieve menang. Lepas tu akademik pun kalau lower form saya tak hebat sangat masa akademik, tapi start form 4 saya macam alhamdulillah Allah bagi kesedaran untuk saya study betul-betul. Study push masa tu. Yes. Cuma balik pada sukan tadi. Start daripada sekolah rendah. Dan bila baru start di sekolah rendah tu, bila baru yang fokus kepada kelajuan ni lah, kategori laju ni 100 200 ni, ataupun sekolah menengah masa tu? Jadi sekolah menengah, sebab sekolah rendah saya main acara berpagar. Masa darjah 5 saya start main acara 80 meter lari berpagar. Ya. Sebab cikgu yang nampak bakat saya kat situ. Sekolah jadi sekolah menengah lah untuk 100 200 meter ni. Sekolah mana tu? Sekolah SMK Sultan Ahmad. Sultan Ahmad. Ya, saya baru start minat. Masa tu baru serius. Tingkatan apa? Kalau serius masa form 3. Awal-awal form 3. Mana form 1 tu main dah 100 200 meter ni. Form 1 kan PKP. Masa saya tu PKP tak ada. Betul, tahun 2020. Yes. Mana form 3 Boleh sebut cikgu mana yang mula-mula nampak kesan. Yang kesan. Okey, Zatu kena main 100 200 laju. 100 200 supaya Zatu laju. Actually tu datang daripada minat saya sendiri. Kalau dari sekolah rendah, main acara pagar cikgu Mak Lazim. Sekarang masih ada. Hai Cikgu Mak Lazim. Dan masa sekolah menengah, saya yang buat pilihan tu. Cikgu bagi kebebasan. Cikgu bagi pilihan, nak main apa? Boleh je main. So saya just try 100, 200, 400. So saya alhamdulillah saya perform untuk peringkat sekolah, lepas tu peringkat daerah, sampailah sekarang. Okey. Izzatul perform dan Izzatul mula tarik perhatian masa MSSM 2023, betul? Ya, betul. Masa tu kita tingkatan apa? Tingkatan 3. Tingkatan 3. Mana itu first time. Mana masa tu? Main mana? Paroy, Stadium Paroy. Paroy. 9. Itu first time event yang paling besar Izzatul. Menang lah. Peringkat paling banyak saya menang. Peringkat itu paling banyak saya dah menang sebelum yang ni. Yang pertama kali lah. Tu pertama mana sebelum kali. 2023 tu pernah menang dah? Pernah menang dah, tapi tu pun biasa je. Open, untuk kejohanan open je. Mana kira MSSM 2023 tu yang pecah rekod tu, yang menang banyak tu. Ya. Okey, faham. Okey, jadi sepanjang ni lah daripada sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu pergi ke wakil negeri lah, pergi ke MSSM tu tak? Ya. Cabaran paling besar pernah Izzatul ni lah hadapi ketika Cabaran bergelar atlet negeri. Actually banyak juga cabaran yang saya hadapi. Tapi yang paling saya tak boleh lupa masa tahun 2024. Apa yang berlaku 2024? After boleh Sukma, ceritakan? Actually masa tu masa Sukma, saya hadapi injury, iaitu hairline fracture dekat ibu jari kaki saya. Masa tu saya kena injury tu ketika saya berlari 200 meter final. Baik, saya kena masa tengah touchdown, sebelum nak habis finishing. So bila kena tu actually saya dok sedar saya crack ke dok ke, sebab after that saya ada lagi acara 4x4. Betul-betul lepas 200. Lepas 200 tu terus dengan Pak Adik Pak Atuh tu boleh terus ke? Saya lari je. Saya lari. Apa yang sakit masa tu? Sakit. Masa tengah berlari dok rasa. Dia habis tu memang sakit. Tak salah saya bila Izzatul sebut 2024,
ada satu acara yang Izzatu terpaksa skip disebabkan kecederaan tu. Acara apa? 4x100? Betul, 4x100. Sayang masa tu sebab tim kami memang target untuk dapat emas. Okey, saya cuba recap momen tu. Sila. Okey. Mula-mula Izzatu menang emas 100 meter. Tak. Tu silver. Silver 100 meter. Silver. Di belakang Aisyah Rofina kan? Afina Patricia. Okey. Lepas tu 200 meter. Dan 4 kali 400 yang quartet yang menang. Kemudian terpaksa skip. Apa yang Izzatu rasa sebenarnya? Memang sangat kecewa lah sebab ia melibatkan reputasi pasukan. Bila dah target, orang target tapi kita tak mampu nak lunaskan target tu. Jadi memang sangat kecewa, and sampai saya pun minta maaf dekat saya punya teammate sebab saya tak dapat nak berlari bersama. Bila Izzatu injured, satu team, satu quartet tak boleh main lah. Satu maknanya satu ada reserve. So reserve kati. Reserve yang main. Tapi ialah lain lah sikit prestasi dia. So memang saya berhajat untuk berlari bersama. Masa tu kita target emas yang tu. for bawah target emas. Tapi kita dapat terlepas kan. Okey. Tapi lepas tu lepas pada injury habis Sukma balik recovery lah. Yes. Lama mana recovery? Actually yang pertama 2 bulan pertama tu recovery, pergi hospital, check X-ray apa semua. Lepas tu saya ada MSSM sebenarnya. Tapi MSSM tu saya tak perform. 100 meter masa saringan saya dapat nombor 4. Masih bermain walaupun tengah injured? Ya, tengah injured. Ke dah elok dia masa tu? actually nak fully sihat dah. Nak 100% recovery tak tu tak betul-betul. Lepas tu after MSSM full recovery 6 bulan. Okay. Jadi sila Syak. Tapi Faris, cuba Faris tengok dia punya rekod MSSM 2025 sebab bila dia cakap Izzatu cakap momen yang kecederaan yang paling teruk antara yang dihadapi 2024. Cuba Faris cerita sikit apa yang berlaku 2025. Kita cerita sikit rekod dia ataupun pencapaian dia. Atlet pertama memecah rekod kejohanan dalam keempat-empat acara yang disertai, memenangi kesemua pingat emas. Olahragawati Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2025 bawah 18 tahun. Acara 100 meter berjaya melakukan catatan 11.84 saat, memadam rekod lama milik Azrin Nabila alias 12.02 saat yang dilakukan pada 2012. 2022. Azrin Nabila. Azrin 2012. Okey. Untuk acara 200 meter melakukan 24.24 saat, mengatasi rekod lama milik atlet Sarawak Ormila Octavia. Untuk acara 4x100, kuartet Terengganu melakukan catatan 47.45 saat untuk meleburkan rekod lama dari pasukan Johor 2024. Dan sementara 4x400 pula catatan 55.4.7 saat sudah cukup untuk memadam rekod milik sendiri yang dilakukan pada 2014. Okey. Satu epic comeback. Epic comeback. Yes. Epic comeback. Macam mana Izzatu comeback? Sebab kita rasa tak sampai setahun kan injured. Tapi antara momen yang Izzatu paling ingat injured yang teruk lah. Jadi macam mana comeback? Sebab epic tu. Ya, bukan senang nak comeback. Sebab injury, bila kita dah injured, kita akan rehat dalam tempoh waktu yang sangat lama. Dan rehat tu tak apa, yang sakit tu bila kita nak buat balik, kita nak dapat rentak larian balik untuk kita dapat performa yang terbaik. Jadi memang ia satu comeback yang sangat manis untuk saya bagi level MSSM pada ketika itu. And sebenarnya usaha selama berbulan-bulan tu untuk dapat peak dekat MSSM. Sebab tu alhamdulillah saya dapat 4 gold 4 records. And timing untuk 100 pun memang actually unpredictable untuk saya. Sebab 11.84 saat bukanlah satu catatan masa yang orang kata logik untuk budak berumur 17 tahun perempuan dalam Malaysia pada saya ketika itu. Jadi satu rekod yang tak logik. Kurang macam sukar untuk dapat diramal lah. Mana tak diramal pun orang tak suka begitu. Maknanya tak jangka untuk umur begitu belum sampai lagi tahap itu. Tapi alhamdulillah saya berjaya buktikan yang sebenarnya saya mampu
untuk buat catatan bawah 12 saat. Okey, saya nak tanya pasal kecederaan selepas 2024. Ada trauma ke masa nak comeback balik tu? Yelah 2025 kita tengok. Orang luar akan tengok Izzatul comeback best. Dapat gol, dapat macam rekod. Tapi yang Izzatul rasa sendiri masa nak return balik, macam mana Izzatul nak atasi trauma Izzatul, nak tinjit balik ke? Dia ada fracture ibu jari. Maknanya ada keretakan di ibu jari. Sakit kot. Sakit tu nak ulang balik tu. Nak jijak perik tau. Nak jijak tu perik sebab dia fracture pada ibu jari. Cerita sikit. Sebenarnya doktor pun ada bagi tahu injury saya ni boleh berlaku lagi. Maksudnya tak tahu bila tapi boleh berlaku lagi. Dan bila saya dapat tahu keputusan tu sebenarnya sedikit sebanyak melunturkan semangat saya. Sebab saya masih nak bermain tapi saya risau injury tu boleh berlaku lagi. Jadi apa yang saya buat lah, saya ikut apa yang doktor suruh buat. Coach tolong dari segi rehab, dari segi rawatan tu. And Alhamdulillah injury tu menghilang lah. Makin lama dah makin hilang. Tapi untuk atasi trauma tu, trauma sekarang masih ada. Masih ada ya. Masih tapi ada. Tapi ia bergantung pada diri kita. Kalau kita dapat lawan, kita kena boleh lawan dah. Boleh handle lah, boleh atasi sebab lah. benda ni kita boleh kurangkan. Kita boleh elak daripada kena lagi teruk ke. And ia pun trauma tu mematangkan saya. Mematangkan saya untuk lebih berjaga-jaga. Sedar diri gitu. Jadi kita settle dulu Syak pasal kejayaan epic comeback 2025. Dan sebelum tu ada satu pengalaman pahit lah kalau kira injury ni. Kita nak pergi kepada kecemerlangan dia dalam bidang pendidikan pula. Baik. Pertamanya tahniah atas kejayaan memperoleh 9A dalam SPM walaupun aktif bersukan. Jadi bagaimana perasaan Izzatul sebenarnya saat dapat result 9A? Ya memang semua orang suka, semua orang bergembira kan dengan result 9A. Bagi saya result tu bukan sekadar result, tapi satu perjalanan yang bantu saya untuk jadi seorang yang lebih bijak menguruskan masa, menjadi seorang yang matang dalam menguruskan pelbagai perkara. Sebab that year, masa tahun 2025 adalah tahun yang paling padat. Tahun yang kalau boleh macam tak boleh nak sibuk. Memang sangat sibuk. Sukan pun sibuk. Belajar pun nak SPM ni. Nak SPM, tahun SPM. Sampai ada ketika ada cikgu bagi tahu, Izzatul, awak tak perlu main lah. Awak fokus SPM. Ni belajar. Tapi apa yang saya pegang, saya nak buktikan bahawa kata-kata tu adalah tidak benar. Sebab atlet pun boleh berjaya dua-dua. Jadi jadi Izzatul membuktikan bahawasanya pendidikan dengan cemerlang dalam pendidikan dan cemerlang dalam sukan ni boleh seiring. Tapi betul. Kena ia bergantung pada diri kita. Semua akan berbalik pada diri kita. Idea sejauh mana kita nak. Ada tak orang-orang yang di belakang Izzatul dia menyokong yang memang Izzatul boleh buat dua-dua ni? Ada siapa? Ada, of course ada. Terutama parents saya, family saya, coach saya memang sangat menyokong. And ada lagi beberapa individu-individu lain yang sentiasa mempositifkan saya untuk okay, you can go Izzatul, you boleh buat. Memang penat tu memang akan penat, sakit tu memang akan sakit. Tapi itulah kos untuk kita dapat untung kekejayaan tu. Jadi nak berjaya kedua-dua tu kena adanya satu pengurusan yang baik. Jadi teknik dia tu kan satu tips dia untuk untuk imbalance dua-dua ni. Tips saya, kalau saya pegang kepada satu prinsip iaitu quality over quantity. Sebab saya seorang atlet yang tak banyak masa pun. Kadang kat Padang, kadang dekat airport, lepas tu pergi game lagi. Jadi dalam setiap study saya akan fokuskan kepada quality. Maksudnya kita boleh ingat banyak dalam waktu yang singkat. Adalah teknik-teknik tu. And dari segi teknik belajar, biasanya saya guna Pomodoro teknik. Pomodoro teknik ni macam quality juga. Macam 25 minit study, 5 minit rehat. Lepas tu 25 minit study, 5 minit rehat. Sebab saya tahu atlet ni memang penat.
Yang itu Izzatu buat sendiri ke ataupun ada cikgu yang ajarkan? Saya search dalam TikTok. TikTok. Ya, sekarang saya adjust saya punya teknik mengikut situasi saya. Ikut inilah kesesuaian kita. Macam Izzatu cakap tadi, penat, sakit. Untuk seorang atlet tak banyak orang tahu yang kita nak overcome dalam pelajaran pun. Tapi Izzatu boleh atasi kedua-duanya kan. Alhamdulillah boleh lepas cabaran tu. Jadi saya nak tahu rutin Izzatu seharian macam tu. Boleh Izzatu cerita sikit tahun lepas macam mana rutin seharian pagi tu, macam mana study time bila? Okay. So starting, kalau tanya saya bangun waktu pagi, saya bangun pukul 6. Dia kira lewat dah tu. Biasa orang SPM dia akan bangun pukul 3-4 pagi. Macam kawan-kawan saya, dia bangun awal-awal pagi untuk study. Tapi saya cuba, tapi saya tak dapat nak menyesuaikan dengan diri saya. Saya memang penat kan. Lepas tu start bangun pukul 6 and then pergi sekolah sampailah pukul 4 petang. Kelas tambahan, kadang kelas tambahan sampai pukul 5. Lepas tu saya berkejaran pula ke sini untuk training. Training pukul 5.30 sampai pukul 7 kadang maghrib habis. Memang terkejar-kejar. Masa memang terkejar-kejar. Lepas tu nak balik rumah. Kadang sampai kat rumah pukul 7.30, 7, kat pukul 8 pun ada. Rumah masa tu? Iya. Mana benda tu jadual, kita kira jadual je lah. Jadual harian Izzatu tu setiap hari gitu? Sampai setiap hari gitu. Mana kan contoh lah kita kira Izzatu ni kategori Gen Z lah. Betul. Isyadi Gen Z. Kalau macam Isyadi dia zaman dinosaur. Saya Gen X ataupun Y gitu. Cuma Gen Z dia biasa. Yang kata Gen Z lah, kita sekarang ni ada masanya contoh pergi lepok kafe ke, pergi minum kopi ke, ada tu. Ke ada kalau dapat tu memang rasa privilege yang sangat bermakna lah. Memang rare lah memang. Jadi kita boleh describe ya Syadi. Disiplin lah. Ya, betul, disiplin. Disiplin tinggi. Tapi saya tertanya-tanya. Dia memang disiplin tapi ada rasa nak give up tak? Time tu. Semestinya ada. Yelah sebab kita lain dengan kehidupan dia lain dengan orang lain. Jadi kalau dia boleh lepok minum kopi dengan saya sayang sekolah betul. Mesti ada sayang sekolah lepok ataupun duduk tak kira lah pergi kedai viral-viral contoh kafe-kafe. Mana satu macam reward lah. Macam reward besar juga kalau dapat lah. Ya, kalau dapat. Tapi tak dapat. Banyak tak dapat lah. Ya, itulah pengorbanan lah untuk betul. capai pencapaian yang hebat kita sebut ada 20-25 tadi tu. Tak semua orang dapat buat. Sebab tu atlet yang orang nampak dia berjaya terbilang. Dia ada sakit dia. Ya, ada sakit dia. Cuma dari sudut pandang seorang atlet lah, bagaimana Izzatu melihat peranan yang dimainkan oleh sport science dalam membantu kecerdasan serta meningkatkan prestasi seseorang atlet tu? Jadi saya seorang student yang ambil sport science. Subjek sport science. Jadi bagi saya sebagai seorang atlet, sport science ni memang sangat membantu dari pelbagai aspek lah. Contohnya dari segi pemakanan, dari segi psikologi, dari segi pemulihan, training. And bila saya belajar subjek sport science tu, memang saya boleh relate dengan saya punya kehidupan. Walaupun orang kata subjek sport science upper form ni orang kata basic baru. Tapi sebenarnya dia membantu. Dan sebenarnya saya ambil ilmu-ilmu sport science tu untuk saya apply dalam saya punya sukan. So kita bermain tidak bermain orang kata dok main kosong lah. Kita bermain dengan berilmu. Ya, ada ilmu. Ya, baru kita boleh improve kita punya prestasi. Yes. Baik. Bila cerita macam ni, biasa orang mesti kata ni mesti sekolah sukan ni. Tapi sebenarnya Izzatu sekolah mana sebenarnya? Saya sekolah biasa je. SMK Haji Abdul Rahman Limbung. Dan sekarang menyambung pelajaran di SMK Sultan Sulaiman. Kenapa masih tak pergi ke sekolah sukan lah orang kata kan, menyambung dalam bidang yang memang mesti dapat tawaran di sekolah sukan. Sebenarnya saya dapat dah tawaran masa 2023. Saya dapat ke Bukit Jalil, ke TMI Johor, ke Pahang pun dapat. Tapi saya memilih untuk saya kekal bersama coach saya kat sini, bersama family saya. Dan bagi saya itu bukan satu pilihan yang salah pun. Sebab
saya buat pilihan, bukan pilihan saja orang kata. Pilihan yang kita pertimbangkan segala perkara. Okay, baik. Ya, sebab di usia sebegitu mungkin ada kebaikan kalau saya pergi, mungkin ada keburukan kalau saya pergi. Kalau stay pula adanya ada kebaikan juga, dari sudut lain pula. Itu selepas suggestion daripada mak ayah ke ataupun Izzatu sendiri? Yang bincang-bincang, decide. Of course saya akan berbincang. Ya, sebab saya masih muda and memang keputusan di tangan saya, tapi saya perlu dapat input juga daripada orang yang lebih dewasa daripada saya. Yes. Okay. Banyak dah kita banyak dah Izzatu berkongsi ni Syadi. Jadi kita bagi masa sikit, kita berehat seketika, kita kembali selepas ni. Baik. Dengar molek. Okey, kembali kita dalam podcast Dengar Molek episod ke-14 dan hari ni kita bersama Izzatu Musfirah. Nak kita bercakap pasal atlet olahraga Terengganu lah. Ya, betul. Yang bermacam-macam rekod dia. Cuba cerita sikit rekod dia. Okey, first dulu kita ambil dia sebab apa? Kita nak bercakap tentang kejayaan dia dalam bidang sukan dan juga dalam pelajaran. Ya. Yang kita nak dedahkan pada orang ramai. Okey, sebut pasal rekod. Sebelum ni Izzatu pernah pecah rekod dekat MSSM 2025. Betul. Tapi baru-baru ni dekat Terbuka Malaysia 2026 Izzatu berjaya pecah rekod 100 meter dengan 11.71 saat. Catatan terbaru yang terbaik. Best personal. Okey Izzatul, apa yang boleh sampai tahap tu? Yang boleh pecah rekod dalam masa saya rasa setahun. Boleh pecah rekod yang baru. Rekod. Actually memang untuk Malaysia Open tu saya dan coach memang rangka untuk buat sesuatu juga dekat Malaysia Open. Malaysia Open ni adalah satu pentas untuk melayakkan diri saya bertanding di World Junior. Jadi antara penyebab lah saya dapat buat catatan 11.71 tu mungkin dari faktor game yang banyak sebelum tu. So saya gain experience. Saya dapat pengalaman dan juga dari pengalaman tu juga membantu saya untuk berlari dengan lebih tenang di Terbuka Malaysia. So bila ada dia berlari dengan tenang Cak. Ya kita lari dengan tenang. Berlari dalam sesara. Kalau aku berlari dalam sesara. Laju tu tapi tenang. Sila. So sebelum tu kan saya banyak sertai international punya event. So bila international ni dia punya vibe lagi menarik. So bantu saya untuk jadikan itu sebagai satu pentas untuk saya training dan cuba buat catatan di Malaysia Open. Dan sebenarnya dekat Malaysia Open tu saya pun tak jangka untuk buat selaju itu. Sebab untuk layak ke World Junior 11.78 saat. So kalau at least dapat 11.77 pun dah okey. Dia yang layak untuk merit berapa? Untuk merit 11.78. 11.78 ke bawah. Ni 11.71. 11.71. Makna 0.07 mili saat dia lagi laju daripada tu catatan yang perlu dia buat, makna merit. Tapi Faris dia cakap tadi dia dapat pergi melayakkan diri untuk ke World Junior. Mesti dia nak sesuatu, cuba Faris tanya. Cuba cerita sikit. Of course, apa yang target? Pentas tu adalah pentas yang kata prestigious stage. So pentas tertinggi lah, level world. Siapa tak nak pergi kan? Untuk junior. Untuk junior under 20. Jadi saya akan cuba sehabis baik untuk saya catatkan catatan masa lebih baik daripada Malaysia Open tu. Bila World Junior tu? 5 hingga 9 Ogos. Tak lama dah ni. Tak lama dah. 9 Ogos. Minggu depan dah. Seminggu lagi. Ya, betul. Tak lama lah. Dia nak pergi dah ni. Nak pergi dah. Okey, dalam masa yang sekejap ni tak letih ke? Macam mana cakap? Itu je lah kot. Yang tanya dia kena ada soalan cikgu gitu. Sejujurnya memang letih lah. Sebab saya pun baru balik daripada Indon. Lepas sebelum Indon Malaysia Open, lepas tu Filipina pula. Memang padat. Tapi saya perlu menjadi atlet yang pandai untuk kawal, untuk jaga diri saya. Of course kalau dalam tempoh masa yang singkat, recovery paling penting. Pemulihan, proses pemulihan untuk diri saya, nak elakkan daripada injury. And training biasa-biasa je. Kalau nak dekat game memang just untuk kekalkan. So untuk training ni santai-santai je lah. Yes. Bila Izzatu cakap pentas paling besar untuk World Junior prestigious. Maknanya kira memang Izzatu impikan ke benda ni? Saya memang impikan sejak 2024.
Sejak mula-mula Mana masa tu ada pendedahan dah. Oh, kalau peringkat junior ni petas tinggi. Ya, betul. Siapa bagi pendedahan tu? Cikgu lah? Saya coach lah. Coach lah? Tunjuk. Okay. Yes. Walaupun pada ketika itu saya rasa benda tu macam mustahilnya. Sebab catatan masa tu memang payahnya nak dapat. And 2024 tu dah ada World Junior di 5 Peru. Saya cuba usaha tapi tak dapat sebab saya injured. Macam mana boleh confirm, boleh confident boleh dapat boleh dapat. Kan kalau kita tengok bola kita tahu okey gol boleh lah. Boleh menang. A lawan B kita tahu A ni lebih sikit lah. Lari ni kita tak tahu lagi kan. Kita tengah lari tu. Yes, kalau nak dapat confident tu memang dari segi preparation lah. Training kan. Lepas tu dari segi data. Kita tengok macam mana improvement setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, macam mana training tu dapat push kita untuk layakkan diri tu. So, kita balik semula pada World Junior. Bila? 5 hingga 9 Ogos. Okey, balik daripada World Junior, Sukma. Sukma. Selang 3-4 hari Sukma terus. Sukma. So, target untuk Sukma? Ya, Sukma semestinya itu adalah orang kata ultimate target untuk saya. Jadi pada ketika itu pun saya target untuk dapat peringkat emas dalam acara 100 meter, 200 meter, 4x100 meter, 4x400 meter. So dalam acara individu saya cuba untuk pecahkan rekod kejohanan. Kalau ikut sebelum ini Sukma yang lepas, satu dapat berapa pingat? Sukma yang lepas saya dapat 1 pingat emas, 2 pingat perak. 2 pingat perak. Okey. Yes. Jadi 2024 Zatu cakap ada kecederaan kan yang menyebabkan Zatu tak kena terpaksa skip satu acara. Jadi apa yang Zatu harap kan daripada Sukma yang kali ni perform full ke apa? Of course saya nak balas balik. Saya nak dapat keputusan yang lebih baik. So MSSM 2025 dapat jadi pentas orang kata comeback. So apa salahnya saya buat 2 kali comeback? Tahun ni boleh buat comeback untuk comeback pula. Yes. Okey, maknanya 2024 ada sedikit kecederaan, 2025 cemerlang dan 2026 lagi cemerlang. Saya cuba insya-Allah. Kita harapkan berjaya ya. Untuk Izatu di pentas World Junior dan Sukma. Jadi balik sikit Izatu berkenaan pemakanan. Bila nak pergi dah kejohanan besar ni, Syak. Betul. Balik pula pada kejohanan besar, baru balik dari Indung kemarin. Macam mana jaga pemakanan? Tips ke boleh share? Pemakanan saya saya share lah. Pemakanan saya actually berfasa. Macam training dia ada fasa, dia ada 4 fasa, iaitu conditioning, pre-competition, competition dan juga off season. So pemakanan saya pun berdasarkan fasa tersebut. Kalau macam contoh conditioning, memang saya akan makan dalam kuantiti yang banyak, lebihkan karbo dan protein. So kalau nak dekat competition, saya akan kurangkan kuantiti makanan, banyak makan protein lah. Sebab kita nak proses pemulihan tu lagi cepat. Dan kita nak kurangkan penggunaan tenaga untuk proses digestion. Sebab kita nak guna tenaga tu untuk lari. Tu antara tips yang saya boleh bagi tahulah. Jadi saya pun ada ambil makanan sampingan, contohnya macam protein, sebut protein. Suplemen lah. Macam suplemen lah. Protein ni makanan tambahan untuk mempercepatkan pertumbuhan otot, menambahkan sisi badan macam tu. Itu Izatu atur sendiri ke ataupun bila pergi game ada yang akan aturkan? Coach ke susun ke? Coach ke susun ke macam mana? Coach bantu saya untuk susun, tapi coach akan bagi pilihan kat saya macam mana saya nak atur. Sebab mengikut keselesaan saya. Biasa kalau pergi game ada coach lah yang akan follow. Kalau pergi game dia akan tanya nak makan apa. Kalau dia akan beritahu lah, kalau game sesuai makan protein, contoh makan nugget ke, makan ayam goreng ke. Tapi pilihan di tangan saya. Saya nak makan apa masa tu. Yes. Jadi makan pun kena catur. Display lah, display. Macam mana kita? Tapi yang specialnya jadi atlet. Yang specialnya kalau jadi atlet olahraga ni, bagi saya lah, saya memang jarang sangatlah minum ais. Biasanya kalau saya minum pun kalau after game, lepas saya achieve sesuatu. Alhamdulillah kita minum air kosong. Tu boleh minum sekali je ke macam mana? Habis game tu terus minum, betul tak boleh lah. Air batu pun mana air batu kosong lah. Air batu boleh nak minum apa frappe ke lepas game.
lepas dapat sesuatu. Cuma display teknikal kita baru minum Nescafe Open. Tak apa, kita minum air kosong. Okay. Untuk sekarang. Ya, untuk sekarang. Sila Syadi. Okay. Zatul. Dalam World Junior kan, mungkin kita tak tahu siapa kita punya opponent, siapa kita punya ni. Tapi dalam Sukma mesti Zatul ada pesaing-pesaing yang Zatul, aku tak boleh lepas dengan dia, mesti aku nak kalahkan dia ni. Kalau berdasarkan performance, alhamdulillah saya masih di top ranking. Okay. Tapi saya pun tak boleh nak selesa dengan kedudukan saya sebab kita tak tahu apa yang pesaing-pesaing di luar sana buat. Jadi apa yang saya boleh bagi tahulah, pesaing ada dari negeri Perak, dari Sarawak pun ada. Salah seorang siapa yang paling Izzatul rasa antara pesaing yang nak beat lah? Kalau ikut timing ada Izzati Eliana daripada Perak, and actually teammate saya pun salah satu pesaing saya. Siapa? Aina Shakira. Untuk 100 meter dan 200 meter saya ada Alia Najaha. Dari Melaka pun ada. Cuma sekarang ni tumpu untuk diri sendirilah, untuk buat yang terbaik. Whatever outcome, redha lah. Sebab kita dah usaha kan. Kita dah racang dah dari segi pemakanan, training semua. Semua dah kena jatuh. Okay, kita nak balik semula kepada pendidikan ni Syadi. Okay, dari segi pendidikan, orang Terengganu ni biasa orang royak lah. Cerdik, pandai ni sebab mengamalkan makanan berasaskan ikan. Okay, dari segi persiapan sebagai atlet pula Izzatul, bagaimana Izzatul melihat faktor makanan ni mempengaruhi prestasi atlet ketika pertandingan? Ikan. Kalau kita tahu ikan ni merupakan tergolong dalam nutrien protein. So kalau macam saya bagi tahu, protein ni untuk mempercepatkan proses pemulihan Okay. So as a orang Terengganu banyak makan keropok juga. Dia makan banyak keropok, makan ikan. Ia bantulah saya untuk tingkatkan lagi saya punya prestasi tu. Okey. Syadi, okey, kembali semula kepada pendidikan sikit lagi. Okey, sekarang ni Zatul sedang lanjut pelajaran dalam Form 6. Jadi target Zatul selepas ni? Untuk belajar, of course saya nak sambung sampai degree. Dan saya akan cuba untuk menjadi seorang guru dulu. And then after that saya insyaAllah ada rezeki saya sambung belajar untuk jadi seorang lecturer. Ataupun senang cerita boleh jadi coach coach balik boleh jadi cikgu. Jadi cikgu tu jadi coach kepada atlet-atlet akan datang pula. Betul. InsyaAllah. Cuma kenapa guru memang cita-cita daripada kecil ke? Tak juga. Jadi bila jadi guru ni sebenarnya dia lagi terjamin. Bila kita jadi guru kan, kita macam boleh jadi semua benda. So kalau macam jadi lecturer, kita boleh didik bakal pendidik. And actually teaching pun satu minat lah untuk saya. Tapi ada cadangan-cadangan tak daripada pihak lain, macam coach ke, supaya Izzatul masuk terus dalam bidang sukan, macam jadi pakar untuk sains sukan ke? Ada ke suggestion tu? Ada suggestion tu dari beberapa pihak yang minta saya bekerja bawah MSN ke. InsyaAllah saya cuba pertimbangkan, tapi keputusan tu akan dibuat berdasarkan situasi lah. Macam tu. Saya terima baik je apa-apa suggestion pun. Kita tengok Izzatul kecil molek, orang yang baik, sesuai sangat dengan orang Terengganu, menerapkan pemakaian patuh syariah. Patuh syariah. So Izzatul, berkenaan dengan pemakaian patuh syariah, lagi-lagi seorang atlet kita minta pandangan bahawasanya sebagai seorang atlet yang nak sebagai seorang atlet terhadap usaha kerajaan negeri untuk menerapkan dasar mesra syariah dalam sukan di Terengganu ni. Jadi pandangan Izzatul, adakah pematuhan ni menjaga martabat kaum wanita dalam sukan? Macam mana pandangan Izzatul? Dari sudut pandang saya sebagai seorang atlet olahraga. Pemakaian berdasarkan pematuhan syariah Islam ni kan, actually satu perkara yang perlu diterima baik. Dan satu pendekatan yang sangat positif kita sebagai umat Islam kan. So ada juga yang cakap, kalau you pakai tudung, buatkan you slow lah macam tu. Tapi bagi saya, tak apalah, agama nombor satu. Apa-apa juga agama nombor satu.
And selagi mana kita boleh menjaga kita punya aurat dengan sebaiknya, kita usaha. So bagi saya tengok prestasi saya pun okey je, tak adalah terganggu sangat. Tak terkesan lah. Maknanya bila berpakaian menutup aurat ni, ketika bersukan tak memberi kesan ataupun menurunkan prestasi Izzattul lah. Dia pun membantu saya sebenarnya. Sebab bila kita full kan, kita akan jadi lebih confident kan, sebagai umat Islam. And then dari segi pemakaian pun sekarang teknologi moden. Dia banyak jenis material kan. Saya setuju tu. Dia banyak jenis yang orang kata kadang-kadang membantu. Ada tutup okey, tapi material dia pakai tu lebih ringan lebih mana ada rintangan angin ke macam mana kan, sebab teknologi dah makin bijak dah sekarang ni Syadi. Maknanya tapi Izzattul secara peribadi ada rasa alhamdulillah aku olahraga boleh lagi pakai tutup aurat. Kan kita tahu sebahagian sukan nak dapat tutup aurat tu kadang-kadang langgar rule antarabangsa kan. Saya sangat bersyukurlah. Zaman sekarang adalah zaman yang terbuka. Semua orang pemikiran terbuka, memberi peluang kepada semua pihak. Jadi alhamdulillah tak tersekat lagi, tak terhalang lagi. Tapi saya memang sangat mementingkanlah pemakaian yang kita boleh tutup dengan baik, tutup. Just go on. Alhamdulillah. Setakat ni pengalaman Izzattul sendiri bila yang terbaru lah kata Jawa Tengah mungkin kita tak nampak beza. Filipin macam mana? Okey lagi ke anggapan orang lain? Takut atlet sana tengok. Kuartet kita semua pakai tudung kan sekarang yang di Filipin baru ni. Tapi walaupun diorang memanglah free hair kan, pemakaian diorang, tapi okey sekarang tak ada sebarang orang kata diskriminasi ke, tak ada sebarang tekanan ke. Semua dah makin terbuka lah. Daripada segi di Olimpik pun pernah ada kan. Ada yang Bahrain itu ke Morocco. Gitu ah, betul silap. Negara-negara Arab lah. Jadi settle bab tu. Syadi, kita nak pergi kepada idola Izzattul pula. Siapa idola Izzattul? Actually ramai. Dalam bidang sukan. Dalam bidang sukan. Azim Fahmi kenal? Azim Fahmi. Saya minat cara dia sebab dia balance akademik and sukan. And seperti yang kita tahu, dia dah further study luar negara and dah habis. Jadi saya rasa perkara negatif yang ada, perkara positif yang dia tonjolkan, dia selahkan, saya rasa saya perlu ambil dan saya perlu terapkan dalam diri saya sebagai inilah mentor. Kita tengok. Educated athlete lah. Yang bila sebut Azim Fahmi, dia kan belajar kat Amerika kan. Izzattul bukan pura-pura dengar ada dapat tawaran tu kat Amerika. Nak ikut jejak langkah tu macam mana? Sebelum ni saya ada nak belajar luar negara, tapi sebab ada perkara yang saya perlu pertimbangkan, yang ni kurang, yang ni mungkin lebih, and saya rasa tak perlu sambung luar negara lah. Jadi sambung di Sekolah Sultan Sulaiman. Masih belum dah. Belum masanya. Belum masanya. Okey, visi dan misi pula Izzattul untuk 10 tahun akan datang. Wow, lama tu. Izzattul nak ke mana? Olimpik mungkin? Yes, Olimpik satu pentas yang memang saya rasa semua atlet nak pergi. Siapa tak nak bertanding kat Olimpik kan? Hebat ya. Sebab satu pentas yang memang susah lah juga nak layak. Tapi bagi saya tak mustahil. Sebab sudah dibuktikan oleh Kak Azrin Nabila Alias. Dia sebenarnya dah bertanding di Olimpik Tokyo 2020. And saya rasa saya boleh ambil dia punya semangat dan dia punya kemampuan tu untuk saya usahakan ke Olimpik akan datang. So dari segi sukan lah. So dari segi akademik, visi saya, of course saya akan cuba sedaya upaya untuk sebarkan lagi banyak manfaat kepada generasi-generasi muda untuk jadi seorang insan yang mampu berjaya dalam akademik sukan. Okey, Izzattul, kalau kita tengok Faris, Izzattul daripada segi pencapaian dia agak laju kan. Di usia muda Izzattul dah capai banyak perkara. Jadi ada tak momen coach nasihat supaya ada time kita kena slow down, kemudian ataupun go through langgar je. Actually coach saya orang kata seorang cikgu, of course seorang cikgu, dan dia tahu bila sepatutnya saya go. Actually dia sangat mementingkan just follow the flow. Dia masih muda. Dia masih baru 18.
still panjang lagi perjalanan and takkan nak peak sepenuhnya sekarang. So akan datang ni nak buat apa? Jadi coach saya memang sangat banyak membantu saya lah. Orang kata slow tapi orang kata apa ni, slowly but surely. Macam tu. So every year akan ada target, akan ada KPI berapa tahun ni nak buat macam mana, tahun depan apa nak buat, tahun seterusnya. Biar orang kata diri saya ni orang kata atlet yang long term, boleh perform dalam long term. So bukan KPI sekarang. KPI itu Izzatul atau coach yang susun? Kami bincang. Macam mana nak dapat. Tapi kalau dari segi timing, coach takkan pernah letak timing berapa dia nak tahun tu. Okay, faham. Just enjoy, santai. Sebab masih muda kan. Okay. Lagi Syak? Tak ada. Kita teruskan. Kita nak minta lah Izzatul untuk bagi nasihat kepada junior-junior yang nak masuk bidang larian khasnya. Alright. Sukan umumnya dan larian khasnya. Cuba. Akademik sukan larian. Okay, nasihat saya untuk atlet-atlet muda di luar sana, janganlah mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif dan peganglah prinsip sentiasa berdisiplin dalam apa jua yang anda lakukan, kerana walaupun di usia yang muda memang kita akan banyak nafsu akan lebih. Jadi cuba kawal diri kita. Kalau kita rasa minat kita dan juga kebolehan kita di sukan larian, teruskan. Dan carilah mentor yang betul, dapatkanlah nasihat sebanyak mungkin supaya kita tidak terpesong dari jalan yang benar. Dia sebut pasal mentor tadi Faris. Tapi sampai saat ni kita tak tahu lagi siapa coach dia ni. Tadi dia sebut coach yang dulu yang build up dia punya ni. Siapa coach sekarang? Coach yang sekarang adalah Cikgu Khairul Azman bin Adnan. Berapa lama dah dia dengan Izzatul? Sekarang ni masuk tahun keempat. Tahun keempat. Daripada tahun 2023. Okey. Izzatul masih kekal dengan dia atas sebab metod yang dia terapkan ke macam mana? Saya masih kekal dengan dia sebab training program and saya suka cara dia didik atlet. Dia bukan sekadar didik untuk jadi atlet, dia didik untuk menjadi manusia. Okey, faham. Izzatul ni dia berjaya membuktikan bahawasanya seseorang boleh cemerlang dalam dua perkara, iaitu akademik dan sukan pada masa yang sama. Jadi untuk dapat pendapat Izzatul lah, apakah 3 nilai penting lah yang perlu ada pada setiap anak muda untuk mencapai kejayaan dalam kedua-dua bidang ni? Nilai yang saya boleh bagi tahu adalah pegang DIR, disiplin. Bila kita berdisiplin, kita akan konsisten dengan apa yang kita buat, khususnya perkara positif lah. Bila disiplin ni juga membentuk diri kita untuk menjadi seorang yang sangat teratur. Jadi tadi D ni I adalah intention. Intention bermaksud niat. Bila niat kita betul, niat kita bermain untuk apa? Kalau niat kita bermain untuk menjadi seorang yang popular saja, tak lama. Biarlah niat kita tu untuk aku memanfaatkan orang-orang lain, untuk aku bentuk diri menjadi lebih baik. Jadi seterusnya adalah R. R stand for respect, hormat. Walau tinggi mana kita naik, kita perlu hormati orang sekeliling kita, sebab kejayaan kita hari ini bukan hanya diri kita, malahan melibatkan ramai pihak. Itulah prinsip yang saya boleh bagi. Jadi DIR. Dir. Okey, jadi gitulah. Soalan terakhir lah Syat, sebelum kita landing. Dalam kehidupan ni Izzatul, ataupun satu perkara ni, lagi-lagi dalam sukan, kemenangan tu boleh diukur dengan pingat. Tapi kejayaan sebenar diukur dengan pengorbanan sebenarnya. Betul. Nak capai segala pingat, tak kira lah apa color pingat sekalipun, pengorbanan ni mesti yang nombor satu. Betul. Jadi apakah pengorbanan yang paling besar lah, start daripada dulu sampai sekarang, yang Izzatul buat? Izzatul rasa inilah pengorbanan yang aku buat ni memang ini bagi paling besar. Saya pengorbanan zaman masa untuk berseronok lah. Sebab saya kan muda. Orang muda sekarang nak berseronok kan, nak live. Kita kena ada live. Tapi dari sekolah rendah sampai sekarang pun saya tak dapat nak jumpa lagi live dengan kawan-kawan tu. Mesti seronok, pergi lepak, pergi kedai viral, pergi sana, pergi sini. And saya rasa
walaupun tu pengorbanan yang besar untuk saya, tapi ia ada hikmah saya. Tak rugi pun. Tak rugi. And memang akan ada rasa kesunyian tu. Betul. Yes, sebab kita fokus kan dengan kita punya impian. So bila kita fokus, kita nak dapatkanlah, kita nak realitikan impian tersebut. Tapi segala pengorbanan tu dibalas dengan segala pencapaian yang dia dapat. Betul. Tak semua orang boleh. Disebut pasal enjoy. Adakah Izzatu hilangkan enjoy tu atau Izzatu tukar enjoy tu kepada apa yang Izzatu buat? Yes, of course saya akan convert enjoy tu dalam sukan saya. Sebab sukan ni kan minat. Bila kita minat, kita akan suka dengan dia buat tu. Jadi enjoy dia berlari Syah. Enjoy kita kedal. Jadi terima kasih. Okey. Dah saya rasa itulah sebagai penutup lah untuk podcast kita ini bersama Izzatul Musfirah binti Ahmad Kamal Azira, atlet balapan ataupun atlet pecut negara lah kalau kita kira. Betul. Negara dah, level negara lah. Yang mengharumkan nama negeri Terengganu sendiri dan Malaysia. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Izzatu kerana sudi bersama kita dalam podcast Dengar Molek Syadi. Betul. Tahniah juga kepada Izzatu. Tahniah atas segala pencapaian yang dia dapat dan yang paling latest kemarin. Betul. Kemarin Syadi 27 hari bulan 7 dia dapat satu kejayaan lagi dan insya-Allah more to come. Akan banyak lagi di hadapan. Kita harap rakyat Terengganu doakan. Kita mohon kepada supaya lebih banyak lagi yang dapat. Kita mohon rakyat Terengganu dan rakyat Malaysia lah untuk doakan Izzatu yang bakal pergi ke World Junior. World Junior di Oregon, Amerika, USA. Okey. Jadi sekadar itu untuk podcast Dengar Molek episod yang ke-14 bersama Izzatul Musfirah. InsyaAllah jika ada masa, ada rezeki, kita akan teruskan lagi dengan Izzatul Musfirah sendiri ataupun lagi ramai-ramai atlet-atlet yang lain, insyaAllah. Jadi jangan lupa follow, subscribe channel YouTube Dengar Molek dan TikTok, FB Dengar Molek, dan terus kekal bersama kita, support kita dan boleh komen siapa yang anda nak kita jemput selepas ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Molek. Galak dah aku tengok scene.